Ringgit jatuh versus emas jatuh. Ada yang beri alasan tak nak beli emas sebab mahal. Ada juga yang tak nak beli emas takut harga emas jatuh. Tahukah anda ringgit Malaysia pernah jatuh sehingga 50% pada tahun 1997 disebabkan kejatuhan ringgit yang begitu teruk? Tun Dr. Mahathir mula membuka mulut tentang emas dan Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan shilling emas pertama negara iaitu Kijang Emas. Menurut mentor saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, hampir kesemua pakar emas mengatakan emas adalah simpanan. Fungsi utamanya ialah sebagai penyelamat nilai bukan pada pelaburan yang boleh berkembang nilainya. Emas boleh melindungi kekayaan kita daripada hilang disebabkan ketidaktentuan ekonomi dan politik. Ini kerana kuasa beli emas bersifat kekal walau apa pun yang berlaku. Bila nilai duit Malaysia jatuh, tiada siapa yang ingin dapatkan duit kita walaupun negara jiran. Tetapi jika harga emas jatuh, demand emas semakin tinggi sebab nilainya tidak akan jatuh kosong. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP di Public Gold, anda boleh rujuk link di bio atau rujuk pin video 5 langkah mudah daftar akaun secara percuma. Saya bimbing sebaiknya.